Apa khabar YouTube? Selamat petang. Motor Marhain Adventure. Siap. Buka tank balik. Tank pun saya tak pasang betul-betul. Saya nak tukar filter petrol dalam tangki kan. Jadi ni tangki dah buka. Ni saya nak marking sikit. Manalah tahu kalau ada pelik-pelik sikit dia punya pemasangan. Jadi tandalah sikit kat mana orientation dia. Dia ada key ni kan, index ni dia takkan lari lah. Tapi manalah tahu kan. Jadi key ni saya akan tanda kat sini lah nanti, supaya senang bila saya dah letakkan tangki ni. Saya letakkan key kat sini, lepas tu baru saya letak bracket. Tengoklah, saya pun tak pernah buka yang ni. Motor ni, setiap motor beza-beza. Jadi kita kena ambil langkah proaktif lah sebelum kita terlupa kan. Macam saya cakap sebelum ni lah, kalau foreman yang biasa buat tu dia orang tak terlupa, pasal dia orang selalu buat. Kita ni buat sekali-sekala, jadi kena buat hati-hati je lah. Saya nak tengok jugalah fuel pump assembly ni okey tak okey. Dari segi ada keretakan ke apa-apa. Okay, nanti kita sambung lepas saya buka ni. Ni Allen key size kecil ni. T-Force nya 4mm. Dah buka fuel pump assembly dengan sander. Saya tak beli lagi filter, nanti saya nak pergi kedai. Baik, saya check ni dah hitam ni, maknanya dah salah lah kan, takkan sengaja memang warna hitam. Jadi ni saya akan tukar. Fuel pump tak ada nampak masalah. Kita check wiring dia tak ada apa. Dari segi ni fuel pump ni kita boleh beli fuel pump sahaja kan. Boleh tukar, kita boleh buka kan dia benda ni, dan kita boleh tukar pump sahaja. Tapi kadang-kadang orang tukar sebagai assembly pasal mungkin nak mudah. Pump boleh tukar, pasal pump banyak kan the electric pump ni dia standard untuk banyak motosikal. Jadi pump ada boleh dijual. Pump ni selalunya murah ya, dalam RM30 tak sampai kot, RM30 gitu. Filter ni saya dah cabut. Hati-hatilah kena kompilkan dia ni, sebab plastik benda ni. Dia duduk depan, dia duduk kat sini kan. Jadi benda ni kena ditolakkan ke dalam. Jadi susah sikit lah, pasal kena hati-hati kalau tolak ke dalam. Lepas tu baru kita boleh cabut benda tu. Sebelum tu saya cabut yang ni dulu, fuel feed ni. Cabut ni dulu. Ini tak ada apa, ni lekat kat ujung saja. Jadi saya nak bawa pergi kedai gasket ni dengan filter ni. Gasket ni tak payah tukar, tak apa. Cuma ni sebab pasal dah lama sangat bagi saya cubalah tengoklah berapa harga dia. Mula-mula saya akan check di Shopee dulu berapa harga, jadi saya tahulah bajet. Kat kedai mesti ada ekstra lebih 30% selalunya kat kedai, ekstra harga. Dah dapat o-ring, o-ring lah ni, gasket apa entah. Ni yang lama, ni yang baru. Y15 punya kan, standard lah Y15 punya. Ni filter yang lama dah hitam dalam ni. Ni filter baru lah, Y15 juga. Harga kotak memang lah dia tulis tu 28, tapi tak sampai. Apa pun kalau kita bandingkan Shopee, kedai selalunya 30% ekstra lah. Shopee saya selalu beli yang free shipping. Tu memang favourite saya lah. Collect dekat tempat collection point, tu paling murah. Okay lah, saya nak mula pasang dan lepas tu saya restore lah motosikal ni. Filter dah masuk, fuel pump assembly pun dah masuk, semua okey, jadi tik. Satu tip lah saya nak bagi yang mungkin ada orang tak praktis untuk memudahkan. Barang-barang fuel ni kadang-kadang dia ketat sikit, macam fuel filter tu kita nak masukkan tu dia ketat sikit. Saya galakkan guna petroleum jelly, Vaseline petroleum jelly. Petroleum jelly ni kita boleh gunakan pasal nanti dia akan dissolve dalam fuel, tak ada apa-apa. Kalau pakai grease takut ada additif. Grease tak apa cantik dekat sini pun.
Kat sini pun elok kita taruh petroleum jelly, bagi dia, pasal petroleum jelly dengan getah tu nanti dia akan bagi jadi getah tu lembut sikit lah. Lain-lain tak ada apa. Kejap lagi saya pasang ni, saya akan tengok tak ada leak lah. Saya akan isi balik minyak, make sure dia tak ada leak. Bawah FZ150 new ni fuel pump dia punya sambungan. Dia ada dua plug, satu putih, satu hitam. Ya, dua plug Yang putih untuk fuel quantity ya, meter minyak. Yang hitam ni untuk pump. Yang hitam ni dia punya tab ni dah rosak ni, tab ni. Dia punya tab ni dah rosak. Kalau banding dengan putih, dia ada tab ni kan. Locking tab tu. Ni tab ni. Dia lock kan. Jadi bila tak ada locking tab ni, dia tak ada locking. Nasib baik dia punya konektor ni bukan menegak macam tu. Dia melentang kan. Jadi susah nak cabut. Tapi apa pun, bila lepas saya pasang nanti, saya akan pakai kabel tie ni. Saya akan ikatkan dia. Pastikan tak boleh cabut lah. Lagi satu kita ada ni. Fuel connector ni. Ni senang je, kita akan masukkan kat sini. Jadi yang ni untuk fuel pump. Yang putih ni untuk apa ni? Fuel sender ataupun quantity. Jadi kita masukkan ni, tak ada masalah lah benda ni. Lagi satu ni lah, overflow lah. Ada overflow. Overflow dia mana tangki? Ni overflow. Overflow dia ni 4 lah. Satu overflow, satu fuel pump punya minyak keluar, petrol keluar, satu electrical fuel pump, satu ni electrical untuk fuel sender unit. Ada 4 tu ajalah untuk konektor. Sudah pasang. Ini konektor untuk fuel sender, untuk pump. Hose konektor yang belakang ni dah pasang, dan overflow belakang pun dah pasang dah. Ini overflow. Konektor ni yang saya cakap tadi tak ada locking, saya dah ikat sini sikit, jadi susah sikit nak tercabut. Apapun nanti saya order konektor ni, dan boleh order konektor ni, kita boleh tukar konektor je, kena cabut pin tu, boleh pasang balik. Ok, saya nak ikatkan tank ni, lepas tu boleh start lah engine. Motor Marhain Adventure siap. Sikit je satu je belum siap, signal belakang belah kiri tu. Dia tunggu LED nak pasang, jadi saya tak pasang cover dia. Itu je saja. Dan stiker dah beli kemudian lah, saya akan taruh. Jadi motor Marhain Adventure ni FZ150i version 3. Saya dah check magnet, coil dah check, clutch side dah check, shift shaft saya dah betulkan. Kalau nak buat pun tak ada benda yang penting-penting sangat. Untuk ride motor saya akan test minggu depan. Minggu ni, hari ni hari Ahad dah petang, saya tak dapat nak test. Ini saya taruh visor apa benda ni, windshield lah, windshield dengan holder yang general purpose nya. Saya tak tahulah berapa efektif benda ni dari segi goyang ke tidak. Selalunya dia akan goyang sikit-sikit, tapi tengoklah, kalau dia goyang tu tak ada masalah, biarlah. Tapi apa pun, bila saya ride nanti saya kena bawa Allen key untuk adjust. Ini pun tak betul lagi adjust ni, ada mungkin sengit sikit-sikit. Box saya ambil daripada box lama saya. Ni Omo Bikers 1000 corner, entah apa-apa tu. Dari segi sprocket, saya rasa tak perlu buat apa sangat lah. Dia rantai dengan sprocket ni cantik lagi, jadi biarlah dulu. Banyak lagi tu, tak nampak lagi makan banyak, biar dulu, tak ada masalah. Saya dah tukar coolant, saya dah tukar radiator. Radiator penting radiator dah tukar, baru cantik radiator ni. Cover set semua saya dah tukar baru, melainkan cover set yang bawah ni lah. Tayar roda depan yang cover set ni, magat ni saya tak tukar kerana dia tak ada masalah, walaupun saya order satu set yang lain-lain saya dah tukar, jadi tak payah lagi ikat dengan kabel tie dah. Ini Yamaha punya logo saya akan transfer. Saya ada order baru, tapi tunggu
je lah order baru tu. Murah je benda ni, dalam RM5 satu set. Sini satu dan belakang satu. Jadi saya akan taruh lah. Seat mungkin saya akan buat seat kalau sempat lah, pasal seat nak kena hantar kan. Tengoklah di Harsh ke ataupun di Kota Damansara tu ada tempat cushion, ataupun di Subang Perdana ada tempat cushion. Saya tak open pasti lagi pasal tak penting. Jadi nanti saya tengah tunggu Loctite yang warna biru. Saya nak ketatkan ni. Ini nanti saya akan taruh sarung. Saya ada banyak sarung tu. Signal light saya akan buka. Saya tukar cone bearing, tapi sekarang dah rasa ringan ringan. Tapi tak adalah tu. Itu ketak. Tengoklah kalau perlu diketatkan, saya ketatkan lah. Kita boleh ketatkan daripada tepi ni, kita ketuk je, kita boleh ketatkan. Tapi selagi dia tak ada goyang, tak apalah. Pasal ni mungkin pasal dah, bila kita dah buat kan, dah cantik dah lah. Absorber saya tak, shock saya tak buat. Pasal saya tengok shock masih okey. Kalau perlu nanti saya akan buat lah dalam masa sebelum saya ride. Saya nak ride ke Thailand dalam 21 bulan November. Jadi sebelum saya ride tu, saya akan make sure seminggu sebelum ride saya akan memastikan motor ni betul-betul tak ada masalah. Baru saya berani bawa lah. Pasal yelah motor baru, kita tak nak masalah pada kawan-kawan yang ikut saya. Kalau solo tak apa. Ini lupa saya nak pasang, tak apalah. Tunggu ada dapat LED. Saya biarkan motor ni standard maintain standard. Yang tukar sikit-sikit je lah. Saya taruh rak belakang untuk box, dan saya taruh visor depan windshield depan. Itu pun kita gunakan handlebar clamp yang mudah. Mungkin saya nak taruh Apple CarPlay. Tengoklah macam mana nanti, pasal kawasan ni dah agak sesak. Mungkin saya kena pakai brace. Bila kita pakai brace, mungkin kita boleh guna taruhlah barang dekat brace tu. Pasal ada ruang lagi untuk taruh brace ni kat sini. Windshield ni saya akan adjust lagi, pasal saya masih tak berapa kata orang puas hati lah dengan installation ni. Pasal ni ada yang panjang sikit, pendek ni. Kita nak sukat semua ni, bagi semua sama, dan make sure kita letakkan tu. Windshield ni pun saya kena tebuk lubang tak ada. Windshield saya beli dari Indon, 3mm punya windshield. Baguslah windshield ni, just nice. Saya memang tak berapa minat kalau windshield bukan warna putih, kerana saya buat video. Bila buat video windshield hitam depan tak berapa cantik nanti masalah. Jadi ini universal yang saya dah beli lama dah ni. Windshield holder ni dah beli lama dah untuk motor-motor lain. Kebetulan dah ada, kita pakai je lah. Ingat nak pakai yang ikat di fog clamp ni, di sini. Saya tak nak lah, saya ada tu, saya beli buat rugi duit je. Tak cantik install dia punya cara. Yang ini walaupun goyang, tapi masih cantik lagi lah. Tengoklah, saya taruh damper ke apa ke kat sini, supaya benda ni tak bergoyang teruk sangat. Lain-lain tak ada apa. Saya dah check. Tadi saya dah tukar fuel filter. Saya beli fuel filter, saya dah tukar fuel filter. Dan satu lagi, sebelum saya ride jauh nanti, saya akan flush radiator, dan saya akan flush engine oil. Pasal ini saya baru buat motor ni, saya letakkan coolant baru, saya letakkan engine oil baru. Saya nak ride dalam masa saya ada lagi lebih kurang dekat 4 minggu, sebulan lebih sikit. Saya akan ride, make sure motor ni okey. Insurans Thailand pun saya tak ambil lagi untuk motor ni, pasal saya nak pastikan betul-betul okey baru saya ambil insurans Thailand. Pasal kalau tak okey, saya bawa motor lain lah kan. Seat macam saya cakap tadi, saya nak fikirlah macam mana nak buat. Takut keras sangat atau nipis sangat tu, saya kena buat barulah. Masalah ni kucing je lah. Lain-lain tak ada apalah. Motosikal ni semua alhamdulillah tak ada masalah. Saya nak kena tengok coolant, kalau ada macam yang ada bintik coolant tu, ni daripada dia bintik daripada ini apa ni, daripada thermostat. Tak apa, kalau buka ni saya taruh sealant, pasang balik lah, bagi dia tak ada leak kat situ.
taruh silen hari tu masa saya buat thermostat. Jadi mungkin dia leak. Jadi saya akan check lah. Jadi saya tahu lah apa yang patut. Tak nak bagi dia leak. Lain-lain tak ada apa. Semua cantik. Macam saya cakap, tayar belakang saya akan tukar dalam masa sebulan lagi. Kerana dah ada tampung satu untuk long distance ride. Tak apa selesa saya. Depan tak ada masalah, tayar ni okey lagi. Ada lagi berapa persen, 80% lagi bunga dia. Belakang pun bunga banyak, tapi dah ada tampung. Macam mana? Lain-lain tak ada apalah sekarang ni. Okey YouTube, itu saja hari ni. Projek motor Marhain dah complete. Cuma saya nak taruh stiker Equinox di depan. Itu sajalah. Dan stiker-stiker Yamaha lah. Okey YouTube, bye bye.